Assalamualaikum dan salam sejahtera. Murid-murid, hari ini kita akan lihat lokus dalam dua dimensi di bawah tajuk lokus, bab yang ke-8 bagi mata pelajaran matematik tingkatan 3. Saya Cikgu Zulkifli bin Osman dari Sekolah Menengah Kebangsaan Hosba akan mengajar dan menjelaskan tentang lokus dalam dua dimensi. Standard pembelajaran hari ini adalah lokus dalam dua dimensi. Dan standard pembelajarannya adalah memerihalkan lokus bagi titik yang berjarak sama dari dua garis yang selari seperti rajah di sebelah. Dua garisan PQ dan garisan MN dilukis secara selari dan secara melintang. Lokus yang terbentuk adalah berada dengan jarak yang sama di antara garisan PQ dan garisan MN. Titik-titik ini sentiasa bergerak dalam jarak yang sama bagi dua garis lurus yang selari adalah pembahagi dua sama di antara dua garis tersebut. Satu garis lurus yang selari dan melalui titik tengah bagi pasangan garis tersebut. Contohnya di sebelah. Murid-murid, kita akan lihat dua garisan iaitu garisan PQ dan MN dilukis secara mendatar dan selari. Murid-murid perlu menentukan di manakah lokus di antara kedua-dua garisan selari tersebut. Murid-murid boleh menggunakan jangka lukis bagi membentuk garisan lokus yang berada di tengah-tengah garisan PQ dan garisan MN seperti rajah di sebelah. Pergerakan di antara PQ dan garisan MN di tengah-tengah akan membentuk satu lokus yang bergerak secara lurus. Murid-murid, seterusnya kita akan lihat soalan yang pertama. Dua garisan selari AB dan garisan CD dilukis pada sehelai kertas grid seperti di sebelah. Murid-murid dikehendaki membina satu lokus X yang bergerak dengan jarak sentiasa sama dari dua garis selari tersebut. Baik, murid-murid, seterusnya kita lihat apakah garis lurus yang terbentuk di antara garisan AB dan garisan DC. Lokus X akan terbentuk di antara kedua-dua garisan AB dan garisan DC dengan jarak yang sama, iaitu 3 kotak atau 3 unit ke atas dan 3 unit ke bawah. Lokus X akan bergerak dengan jarak yang tetap antara kedua-dua garisan tersebut. Harap murid-murid dapat memahami dan mempelajari bagaimana untuk melukis dan menentukan lokus tersebut. Kesimpulannya, satu titik yang sentiasa bergerak dengan jarak yang sama dari dua garis lurus yang selari akan menghasilkan pembahagi dua sama di antara garis tersebut seperti rajah di sebelah. Garis tersebut adalah lokus yang terletak di antara kedua-dua garisan PQ dan garisan MN. Sekian murid-murid. Terima kasih dan jumpa lagi. Cukup.